Orang Tasik, orang Bercam, korang mesti tahu Lotus Bercam dekat mana. Rumah dekat belakang ni betul-betul dekat dengan Lotus Bercam, sebelah surau pula tu. Nak tengok dalam? Let's go. Sejujurnya rumah ni bukanlah rumah baru, tapi yang penting sekali adalah rumah ni saiz dia besar, selesa. Yang paling penting lokasi dia memang power bit, dekat dengan macam-macam kemudahan. Untuk sizing rumah ni 20x72, 4 bilik tidur, 3 bilik air. Kalau katakanlah korang plan nak duduk dengan mak ayah sekali dekat rumah ni, memang tak ada masalah sebab sizing dia sangat-sangat selesa. Untuk ruang dapur pula, owner lama dah siap extend bagi panjang lagi 20 kaki. Tak payah susah-susah nak renovate bagi besar-besar sebab memang sedia ada pun dah cukup besar dah. Yes, dia memang bukan rumah baru ataupun rumah yang kalau buka pintu bau cat. Bukan, dia memang rumah lama. Tapi benda yang paling mahal dekat rumah ni bukan dinding, tapi benda yang paling mahal adalah lokasi. Aku jamin kalau korang viewing rumah ni dengan aku nanti, korang mesti puas hati gila dengan dia punya lokasi. Sebab korang keluar je rumah 2 minit dah sampai ke Lotus. Ada Mr. DIY, petrol station, bengkel, bank, semua dekat. Senang cerita, tak payah beria start generator, naik motor pun dah boleh sampai dah dekat semua kemudahan tadi. Sebab semuanya kurang daripada 5 minit saja untuk accept. Nak ke Aeon 7 minit, nak ke Meru 15 minit, nak balik kampung masuk highway tak sampai 5 minit. Harga rumah ni hanya 350 sahaja, below market value. Pada korang yang serius berminat nak apply, boleh Roger nombor terus. Okay, bye.